Apa yang saya nak tunjuk hari ni benda ni nampak. Ini namanya skru untuk expansion valve ni. Nampak ni, dia duduk sini. Dia ikat expansion valve ni dekat cooling coil. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni masih kes yang sama, aircon tak sejuk, aircon kurang sejuk. Okey, untuk kereta Toyota Wish hari ni, dia punya bacaan low pressure, bacaan high pressure dia cantik. Tapi ada satu bacaan tak cantik. Bacaan apa? Bacaan suhu dia. Bacaan suhu dia dapat tadi rasa dalam 13 macam tu je tak silap saya. Memang tak cantik lah. So bila jadi kes macam tu, saya ada buat satu testing. Bila saya buat satu testing, memang menunjukkan dia punya expansion valve ni tak cantik. Okey, tapi bukan nak cerita yang ni. Nak cerita yang ni. Nampak tak? Ini dia punya skru Allen key untuk expansion valve. Biasa dia duduk macam ni lah. Tugas dia untuk ikat dekat cooling coil. Dia akan ikat masuk dalam ni lah. Jadi kalau boleh lah, kalau buka-buka tu dah macam ni, kalau boleh jangan pakai. Tukar balik yang baru. Terus tukar yang baru. Yang baru pun tak mahal, nampak yang baru. Ni. Tukar baru, yang ni dah hitam ni lah. Bukan apa, ini risiko dia, costing murah. Kalau dia patah, ni masa nak buka nanti, dia patah. Ni, dia patah ke, dia loose ke. Wah, memang banyak cerita dia. Elok-elok tak kena buka cooling coil, kena buka cooling coil. Elok-elok tak payah tukar expansion valve, kena tukar expansion valve. Kena tengok macam mana masalah lah. So ceritanya kalau boleh tolong nampak, kerja boleh siap dalam masa 5 minit, kena siap dalam masa sejam, 2 jam. Kerana benda ini sahaja. Jadi kalau boleh, bila nak buat aircon tu, kalau boleh nak pasang balik suatu part tu, tolong check dulu lah. Mana yang tak elok, bagi tahu owner. Minta owner pun faham lah. Jangan owner suruh saya letak grease pula. Saya pernah buat letak grease, tapi ada kes patah balik. Kalau boleh terus tukar lah bang. Tak mahal pun. Ni dua benda ni paling penting. Screw, block valve atau expansion valve. So kalau siapa ada masalah aircon tak confirm, nak kita check, nak kita check dulu, boleh, tak ada masalah. Tak nak buat pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita check dulu, kita jelaskan. Okay, so macam biasa, aircon ada masalah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sunwood Ipoh. Selamat hari ini, settle.